lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 3852. Hadis riwayat Ibn Majah nombor 3852. Haddathana Abu Bakr, haddathana Abdullah bin Bakr As-Sahmi an Hisham ad-Dastuwai an Yahya bin Abi Kathir an Abi Ja'far bin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Telah diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar, yang mana Abu Bakar telah diceritakan kepadanya oleh Abdullah bin Bakar As-Sahmi, yang mana beliau mendapatkan hadis ini daripada Hisham ad-Dastuwai, dan Hisham ad-Dastuwai mendapatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Kathir. Yahya bin Abi Kathir mendapatkan hadis ini daripada Abi Ja'far, dan Abi Ja'far mendapatkan hadis ini daripada Abdurrahman bin Sakhar, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin yustajabu lahun, 3 doa yang Allah Subhanahu wa taala akan memustajabkan ia, tidak ada padanya hijab, tidak ada padanya halangan. La syakka fihin, tidak ada keraguan padanya. Yang pertamanya adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang bermusafir, wa da'watul walid liwaladih, dan doa ayah ataupun ibu kepada anaknya. Saya ulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin, 3 doa yang akan terus dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan padanya. Da'watul mazlum, yang pertamanya adalah doa orang yang dizalimi, wa da'watul musafir, dan yang kedua adalah doa orang yang sedang bermusafir, wa da'watul walidi liwaladihi, dan yang ketiga adalah doa ayah ataupun ibu kepada anaknya. Dalam pertemuan yang lepas kita berhenti pada ayat alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Tuhan yang telah menciptakan kau, yang telah menyempurnakan penciptaannya, yakni tubuh badan kau, fa'adalak, dan dia itu adil ke atas engkau. Adil di sini saya dah terangkan, di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan setiap perkara dalam hidup kita itu dengan di atas tempatnya. Angin yang kita hirup itu cukup, darah yang mengalir itu tidak laju, tidak juga slow, tidaklah kurang, tidak juga lebih. Begitulah adilnya Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Namun kita dah renungkan bagaimana kita pula zalim kepada Tuhan, dalam keadaan ada kalanya lebih, ada kalanya kurang. Tak pernah ngam amal ibadah kita, istighfar kita, syukur alhamdulillah kita, di saat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah gagal melakukan hal itu terhadap kita. Bagaimanakah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian insan, apakah yang menyebabkan kau sengaja melalaikan dirimu daripada Tuhanmu yang mulia? Kita yang sengaja abaikan untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang sengaja mengabaikan daripada berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kita lebih sibuk untuk mengejar dunia, nama, pangkat dan harta. Bahkan hari ini kita melihat ramai di kalangan kita yang lebih kejarkan kemasyhuran TikTok, YouTube ataupun Facebook. Mulia di mata manusia, baik orang awam ataupun agamawan. Itulah yang berlaku kepada kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apapun yang dia nak, dia sempurnakan, dia susun. Rakkabak maksudnya
Rakabak maksudnya menyambung-nyambungkan. Dia menyambung-nyambungkan. Maksudnya dia Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan penciptaan manusia ini mengikut bentuk yang dia mahukan. Maka di sini juga kita perlu faham bahawa apa yang ada di tubuh badan kita ini adalah kemahuan, adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam ayat ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa pun yang dia mahukan, dia sempurnakan penciptaan kau. Menunjukkan tuan-tuan dan puan azakumullah adalah tidak boleh untuk kita mengatakan kepada seseorang tentang sesuatu yang bersifat body shaming. Wajahnya, dagu panjang, hidung kemek, mata kuyu, telinga capang. Ini semua tidak boleh kerana itu adalah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Dan sangat-sangat tak boleh diterima sekiranya seseorang itu dia masuk ke istana kemudian dia mengatakan itu dan ini kepada ahli istana, sedangkan mereka melakukan hal itu adalah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang di-Pertuan Agong ataupun istiadat diraja. Ini kan pula apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta yang maha besar, yang maha memiliki, raja di atas para raja. Kita boleh katakan itu dan ini seakan-akan kita tidak berpuas hati dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Sama ada ke atas seseorang ataupun ke atas diri sendiri. Ada orang dia mencela kejadian dirinya. Terutama sekali, maafkan saya, para wanita yang dia kata, saya tak suka mata saya ni, saya tak suka hidung saya ni, saya tak suka mulut saya ni. Maka hati-hati dengan perkataan ini kerana ini adalah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lebih awal lagi. Fi ayyi suratin ma syaa. Apa yang dia kehendaki. Maka ketahuilah ini bukanlah satu perkara yang kecil yang boleh kita pandang remeh sehingga kita boleh melakukan ataupun melafazkan apa sahaja yang kita mahukan. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء